Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, so video ni video untuk bulan ni lah, sebulan 3 video yang saya akan buat. Hari ni 1 Ogos, so sebenarnya bulan kemerdekaan. Okay, so kita akan tengok SCPO, gold dengan Bitcoin. Kalau siapa-siapa yang nak suruh request pair untuk forex untuk tujuan pembelajaran pun boleh juga. Jadi kita akan tengoklah satu pair forex. Okay, so sebelum apa, untuk disclaimer, hukum hakam dalam trading tetap perlu kaji untuk tahu hukum hakam dia sebelum trade. Okay, ini adalah untuk tujuan pembelajaran. Okay, so untuk gold kita tengok untuk bulan lepas Untuk bulan lepas, ni adalah candle yang terbaru ni, yang sini. Dia tak keluar lagi, maksudnya ini masih lagi Julai, Ogos dia tak keluar lagi sebab ini hari baru hari Sabtu kan. So hari Isnin nanti dia akan keluar satu candle, tak tahu dekat mana. Tapi kalau untuk Heikin-Ashi, kita tahu candle dia akan berada di separuh sini lah. Dia akan buka di sini, di setengah body dia. So nanti pair tu dia akan keluar kat sini lah. Sebab mana kita nak tengok dia ada doji ke atau tak, dia akan open kat sini lah. Untuk sekarang ni kita tahu dalam candlestick Heikin-Ashi, kita tahu ni adalah dominant break dan dia adalah penurunan. Okey, dia adalah penurunan dan dia turun ke mana? 161 ini dia dah pullback cuma masalahnya dia tak tersegi masuk dalam body ni. Okey, dia boleh naik masuk body ni, lepas tu baru dia akan turun. So sekarang ni support yang paling kuat adalah di sini lah. Okey, itu kena belajar Heikin-Ashi. So sekarang ni kita tahu dia belum masuk lagi. Okay, so ini adalah rawal. Kalau untuk dari segi Fibo Musang untuk monthly ni, dia kena CB1 pecah sini lah. Tapi CB1 dia terlalu jauh, so kemungkinan dia akan buat dominant ataupun dia naik lagi tinggi sikit. Dia akan buat head and shoulder, baru dia akan tunjukkan proses untuk penurunan ataupun dia buat double top. Okay, untuk sekarang ni memang kita tak ni lagi lah. Kita tak tahu lagi. Yang kita tahu untuk Heikin-Ashi, trend tu dah ada signal untuk turun. Okey, signal untuk turun. Dan untuk BBMA, kalau nak turun kena ada arah kuku sell lah, baru nak turun. Okey, sekarang ni arah awal dah ada. Okey, kita kena tahu asas arah awal tu. Arah awal dia boleh dia tak macam arah kuku sell dia akan tersini. Ni arah awal. So kita akan tengok sama ada, kena tengok time kecil lah. Sebab tu monthly bila kita nak tengok nak trade, so kita tahulah dia ada arah awal untuk sell. So arah awal untuk sell ni bersamaan dengan Heikin-Ashi punya dominant break lah, petanda saja. Okay, so kemungkinan harga emas dia maksimum kat sini lah, maksimum yang dia pernah cuba. Okay, dia akan turun balik untuk cuba lagi lah. So kita tak boleh expect price tu akan naik sebab dia buat all time high Okay, so sekarang ni kita tengok weekly. Tuan-tuan, kalau untuk intraday memang kena trade H4. So H4 kena tengok lah apa benda signal. Okay, untuk sekarang ni memang kita nampak, kita nampak dia adalah sideway. So kalau sideway macam ni, ni yang banyak orang selalu kena lipat lah, ataupun dia sangat keliru bila nak trade. So nak trade sini ke, bila sebab pasal nak tuan-tuan selalu kena bila tuan-tuan trade ni ada kuku buy tapi tak naik, bila ada kuku sell asal dia tak turun. Itu biasa berlaku bila berlaku sideway. So sebelum tuan-tuan nak trade tu, tuan-tuan kena tahu sebelum sesuatu teknik tu nak berjaya untuk berlaku, kita kena tahu market. 3 benda ni tak banyak pun, sama ada dia sideway ataupun dia tengah uptrend ataupun downtrend. Yang banyak buat duit kat sini lah, trend downtrend. Kalau sideway, yang biasanya orang banyak kena lipat ketika sideway, ketika macam ni yang selalu orang kena jadi. Tapi kalau scalpers, dia tak apa, dia boleh trade dekat M1. Bila dia tandakan all time ni lah, high low kat sini, dia akan trade untuk scalping lah. Sebab M1 dia punya candle tu banyak, so tak ada masalah untuk diorang. Okay, untuk kita yang intraday ni, siapa yang intraday tu yang banyak kena lipat tu, so macam mana nak pastikan tuan-tuan tak kena lipat bila jumpa keadaan sideway ni? Bila jumpa keadaan sideway ni, first kali yang wajib
Ingat ni first bila sideway. Ketika sideway je. Ketika sideway first kali wajib bila ada kukuh, pastikan jangan terus masuk, kena pastikan price tu touch dulu. Okay, dia maksudnya set up 100% susah nak berlaku kat sini lagi time frame. Pastikan dia cuba dulu kat sini. Okay, biar dia test dulu sini, baru kita tahu. Okay, contoh ni arah kukuh buy, tunggu dia turun sini. Okay, so kita nak tahu biar dia touch wajib dia touch. Lepas tu baru kita pergi cash one, pastikan ada set up 100%, baru kita boleh masuk. Kalau tak ada, tak boleh. Okay, maksudnya 100% macam video saya ajar tu, pastikan dia ada yang berlawan. Ni arah kukuh sell kan, pastikan ada arah kukuh buy, baru tuan-tuan boleh join lah. Maksudnya tuan-tuan boleh trade. Selagi tak ada arah kukuh sell, arah kukuh buy, tuan-tuan tak boleh trade dekat arah kukuh ketika sideway. Itu tips yang pertama lah. Sama juga macam ni. Okay, tapi kena ada SOP. Kalau tuan-tuan masuk ke sini arah kukuh buy, tuan-tuan dah buy ni, macam ni nak cut loss? Cut loss biar je buat arah kukuh sell balik. Kena cut loss, wajib. Okay, so sekarang ni kita tengok kat sini yang ni arah kukuh buy sini. Ni ada arah kukuh buy. Ni red entry untuk arah kukuh buy tu, H1. Nampak tu, dia tak ada. Dia tak ada arah kukuh buy. Ini gap lah. Ni gap ni fake lah. So nanti tuan-tuan akan belajar ni. So tak boleh. Okay, ni tak boleh. Dan arah kukuh buy pun kita kena tahu arah kukuh buy ni ketika BBM condong ataupun mendata. Macam ni sekarang, tengok beza sini dia mendata. Kalau ada arah kukuh buy, tuan-tuan boleh entry lah. Macam ni BBM condong, arah kukuh buy. So sini tuan-tuan kena valid lagi. Dekat 15 ada kat extreme. Kalau extreme arah kukuh tu memang fake, tak boleh. Okay, so nampak tu, dia extreme ni double top, three top. So memang tak boleh, arah kukuh buy ni memang fake. Ni pun tuan-tuan kena tahu juga, double top dengan triple top, double top. Itu sangat penting lah. Bila berada di bahagian-bahagian untuk testing. Okay, maksudnya kalau tuan-tuan tahu double top semua tu, tuan-tuan boleh ada SOP untuk cut loss. Okay, ataupun tuan-tuan boleh ready untuk cut loss ke, ataupun nak entry ke. Ketika sideway lagi baik lah. Tapi kalau nasihat saya, kalau siapa yang baru trade, tak perlu trade tu, trade H4 dulu, training, pergi cash one, cari setup 100%. Okay, so untuk goal ni kita nak ke mana? Arah awal dah ada. Arah awal setengah dia orang ajar, dia beritahu kalau candle yang besar macam ni, bila dia try body ni setengah, kita boleh entry. Itu tiba-tiba dia buat marubozu buy macam mana. Sebab tu kita tak boleh nak terus masuk, walaupun kita tahu candle ni moment seller banyak ni. So bila price langgar sini, itu tempat kita untuk sell. Tak boleh lah, kita tak boleh nak trade macam tu, sebab dia boleh jadi fake. Okay, dia boleh jadi fake. Contoh dia macam macam ni kan, dia besar, tiba dia nak tengah downtrend, yang risau ni time ni. Bayangkan yang belakang ni tak ada, kat sini ni sell sekali, tiba kita anti kat sini. Sebab dia cakap ini mesti breakout ni, tapi price naik atas. Time tu dah panic, cut loss, lagi bahaya. So maksudnya kena validkan dulu, jangan terus masuk. Okay, sama juga je ni, validkan dulu. Ni monthly. So kita tengoklah H4 punya entry, sama ada nak buat. So kalau tuan-tuan masuk BMA, dia akan jadi macam serabut. So naked chart adalah pilihan sebenarnya lah. BMA ni dia bantu sikit-sikit lah. Kalau tuan-tuan tengok naked chart macam ni, tengok AKC, nampak kan clear, tuan-tuan boleh anti clear, nampak tu. Cuma dia lambat sikit lah. AKC ni untuk tanda support dulu. Okay, so sekarang ni dia dah doji. So candle yang seterusnya kemungkinan dia akan buy. Okay, sebab apa? Sebab dia dah tak ada momentum, dia ada echo kat sini. So dia ada echo untuk tukar trend lah. So tapi kita tak boleh anggap macam tu, kita kena validkan juga. So kalau candle macam ni, nampak ni, dia tengah buy, maksudnya buy. Okay, so kat sini macam mana? Macam saya cakap tadi, bila dia mendata macam ni, pastikan dia touch tu, tengok H1.
pastikan dia buat Aroku set buy. Kalau tak ada Aroku buy, susah. So sekarang ni ada renti untuk sell pula. DH1 lagi dekat. So kita tengok 15. Kita tak boleh pandang macam tu je, nanti kita terlepas peluang. Okay, nanti kita terlepas peluang sebab ini kemungkinan renti yang tak sampai. Dalam video saya ajar macam mana nak trade renti tak sampai. So kalau macam ni, kalau bagi saya ini adalah memang saya sell ni. Sebab dia memang dia sideways, waktu ada Roku sell, dia turun buat ABC, lagi saya tambah. So apa H1 renti untuk sell lah. Nak TP kat mana itu subjektif. Okay, TP kat mana itu tuan-tuan kena tanya selera tuan-tuan lah, ataupun management tuan-tuan, sebab dia hold tak hold itu terpulang kepada individu. Sebab setiap orang ada dia punya goal dia, sehari berapa P, berapa point, betul tak? So itu doang lah. So sekarang ni kita nak tahu trend dia. Ni sell H4 H1. Okay, ni sell 15 mengatakan sell, tapi candle dah close. Kalau candle on, memang kita akan masuk lah. Macam ni nampak ni. Ni Aroku buy, kita tunggu Aroku sell. So dia pecah. Okay, ini dia sell. So maksudnya renti apa tu? Okay, maksud dia renti yang Aroku yang touch ni. Ini adalah setup yang cantik lah. Kalau tuan-tuan rasa macam H4 ni sideways lambat, masuk dekat H1. Setengah one dia tak nak masuk sini. Sebab apa? Sebab dia takut ni H4 nanti luar. Tapi terlepas peluang kat sini. Lepas tu lagi satu, dia ingat ni buy momentum. Ramai orang kena ni kena lipat kat momentum yang macam ni. Momentum macam ni dia kena. Ni yang saya panggilkan momentum AB dalam video coaching saya. Okey. Nanti tuan-tuan boleh belajar kat momentum AB tu. Ada satu video momentum AB, macam mana nak kenal pasti dia ni. Okey. So ramai orang, dan lagi teruk dia buy terus. Sepatutnya tunggu sini. Dan bila tunggu sini, macam biasa kena ada setan 100%. Kalau 100% kita boleh masuk, tapi ni tak ada. So bila sementara tak ada, tuan-tuan ada dua pilihan lah. Sama ada tuan-tuan nak tunggu buy, ataupun tuan-tuan balikkan untuk sell signal yang terkini. So tuan-tuan dapat dua-dua, buy to sell. Okay, so kita akan tengok SCPO. Okay, SCPO untuk monthly, dia buy dia di sideways, tapi kat sini dia nak sampai, dia boleh turun. Tengok bulan baru buka. Dan ni choppy ni choppy. Ini choppy. Ini kita dah belajar choppy ni dalam dalam video saya ada ajar choppy ni. Okay, so choppy ni kena tunggu satu time frame bawah ada momentum. Okay, ada momentum baru kita masuk. Okay, so sekarang ni dia renti kat sini. Ni jangan main sebab SPO sangat kena disiplin lah. So Aroku sell lah. Ini yang saya cakap ni, bila dia sideways ni tak boleh main. Aroku sell jangan main. Kita hanya trade SPO di trend saja. Okay, kalau nak scalping tu kena betul-betul scalping lah. Kena betul-betul scalping. So sekarang ni kita punya signal kat sini adalah dia touch ni. Tapi biasa kena tunggu satu hari dulu lah untuk SPO, sebab dia satu hari tutup. Sini dia takut dia gap. Macam ni nampak dia gap. Bila dia gap baru kita tahu, oh dia ni nak buy ke nak sell. Ni buy, ini gap sell. So bila jumpa gap macam ni, kita validkan lah. Kita tunggu saja. Okay, ni untuk 1 jam. So kita hanya tunggu tu lah. Dia tak macam lain yang volume banyak SPO ni. So kita kalau ada gap, kita jangan kejar, biarkan je. So itu adalah petanda lah. Okay, ada gap, maksudnya trend tu seller ada. So kita tunggu validkan saja. Tapi mesti kena valid, wajib. Okay, so tu untuk SPO. Dan next, last sekali Bitcoin lah. Okay, Bitcoin sekarang ni itu dia dah bagi bulan lepas. Sell dia try, macam saya cakap, mesti ada setup 100%. Ada tak? Ada 100% kat sini. Kecil je, sekecil je termasuk kalau lambat lah. Sebab tu buy tak boleh tak valid. Sebab kita kalau ada buy, kita buat tahu je. Kita hanya tunggu entry to sell je. Macam ni tengok daily. So makin lama makin cantik lah. Tengok ni, bila ada Aroku daily, kita akan tunggu dekat H4 ni. Ini adalah yang favorite yang cantik sangat ni, untuk Bitcoin. Tapi Bitcoin memang untuk buy je, kan tak boleh sell Okay, so H4
adalah set up 6% awak. Ini semua sama je macam video saya yang saya ajar tu, sama je, tak ada berubah apa-apa. Kalau ada signal macam ni, kita hanya tunggu apa? Kita hanya tunggu ada set up 6% lah. Macam ni kita tak masuk lagi. Yang ni baru masuk. Tu naik, yang ni baru masuk. Kita akan sell walaupun ada signal selagi tak ada arah kukuh yang ikut dia. Okay. So apa-apa boleh contact saya di Telegram. Ni bulan untuk personal coaching ada satu slot dah untuk kosong. Sebab ada sebab yang 3 wang dah habis. So boleh PM untuk personal coaching ataupun untuk beli video. Okay. Assalamualaikum dan selamat malam.